bukanlah tasawuf jenis tarikat-tarikat yang sampai kena puja guru. Saya melihat sosok Nirnama sebagai seorang salafi. Salafi. Hilal setuju? Dalam podcast dengan Yusof pun dia kata saya salafi. Okay. Tapi saya tak melabel macam tu lah. Okay. Saya pun tak faham. Saya sebenarnya jujur cakap, saya tak berapa masuk dalam melabel-label. Sebenarnya saya tak berapa, saya kurang faham. Okay. Kurang faham. Tapi kalau yang dikatakan balik kepada Al-Quran dan Al-Sunnah tu salafi, mungkin iyalah kot. Okay. Sebab saya pernah saya promote novel Nirnama. Saya cakap Nirnama ni membasmi syirik dan khurafat. Lepas tu dia kata saya Wahabi. Apa basmi syirik khurafat? Wahabi ke ni? Dia cakap tu. Saya macam Ahlu Sunnah wal Jamaah tak basmi syirik dan khurafat ke? Okay. Kan macam soalan besar tu. Jadi macam apa masalah benda ni? Jadi saya nampak bukan label salafi ke apa. Kita nak balik kepada Islam. Balik kepada Allah dan Rasul. Balik kepada pandangan-pandangan ulama kan. Kias lah apalah kan. Jadi kenapa benda tu jadi macam sensitif sangat balik kepada Al-Quran dan Al-Sunnah ni? Kadang-kadang ada orang cakap bila seru balik Al-Quran dan Al-Sunnah ni memintas ulama. Macam tak nak dengar pandangan ulama lah, sebab terus pandai-pandai tafsirkan sendiri Al-Quran. Saya pun tak betul. Kita kenalah tafsir Al-Quran dan Sunnah tu of course lah daripada tafsiran ulama dan muktabar kan. Jadi macam Nirnama berhadapan dengan kesufian yang melampau apa semua ni, pada saya kat mana masalah dia? Kat mana? Kenapa dia kena dilabelkan dalam satu kumpulan tertentu ke apa? Dia adalah orang Islam. Dia seorang Muslim kan. Saya pernah ada orang mesej saya, Hilal, apa akidah Hilal? Saya kata akidah saya Islam lah. Islam lah. Yalah. Dia macam hairan. Jadi macam kenapa kena sampai macam tu sekali kan? Jadi macam contohlah bila kita cakap pasal kesufian melampau, saya antara orang yang tak menolak tasawuf. Tapi bukanlah tasawuf jenis tarikat-tarikat yang sampai kena puja guru. Itu saya kurang bersetuju lah. Saya tak bersetuju lah. Menghormati guru tak ada masalah. Ya, betul. Tapi memuja guru satu, dan menganggap guru kita ada karomah-karomah tertentu tanpa ada bukti lah. Tanpa ada bukti. Jadi macam bermasalah lah dekat situ kan. Analyze, scrutinize, criticize.